Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Firas melaporkan untuk liputan khas sempena sambutan Hari Guru peringkat sekolah SK Bandar Hilir yang telah berlangsung dengan penuh meriah pada hari ini 16 Mei 2025. Sambutan ini diadakan bagi menghargai jasa dan pengorbanan guru yang telah mendidik anak bangsa tanpa mengenal penat lelah. Tema Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemacu Reformasi Pendidikan yang membawa makna mendalam tentang peranan guru dalam era globalisasi dan teknologi masa kini. Sambutan Hari Guru peringkat SK Bandar Hilir berlangsung dengan meriah sekali. Ia bukan sahaja menjadi platform untuk murid menghargai guru, malah ia mengeratkan silaturahim antara guru dan murid. Majlis dimulakan seawal jam 8 pagi dengan nyanyian lagu Negaraku dan bacaan doa. Bersyukur saya terhadap Allah SWT kerana limpah dan kurnianya juga dapat saya menitipkan ucapan bersempena sambutan Hari Guru peringkat sekolah tahun 2025. Saya pasti majlis sambutan Ucapan perutusan Hari Guru telah disampaikan oleh Encik Abdul Rahman bin Abdul Aziz, Guru Besar SK Bandar Hilir, dan Cikgu Ahmad Zawawi bin Cik Kop, JPK Pentadbiran. Mencurahkan ilmu, mendidik dengan penuh dedikasi dan membimbing dengan hati yang ikhlas. Tanggal 16 Mei setiap tahun menjadi detik istimewa untuk kita semua warga sekolah, murid dan komuniti mengenang serta menghargai segala jasa dan pengorbanan guru-guru tercinta. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan ketua murid, iaitu Ahmad Firas bin Mat Emizi. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari untuk kami, anak-anak murid, mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan pada insan yang sentiasa berada di sisi kami, guru-guru yang penuh dengan kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan. Guru Malaysia, acara kemuncak sambutan Hari Guru ialah acara sukaneka guru yang mengundang gelak tawa dan sorakan daripada warga sekolah. Penyampaian anugerah-anugerah guru turut diadakan. Sekali lagi jutaan terima kasih daripada kami. Sesungguhnya tanpa guru tiadalah murid, tanpa murid tiadalah masa depan negara. Sekian laporan khas daripada saya sempena sambutan Hari Guru peringkat sekolah. Selamat Hari Guru.
Guru Pemacu Reformasi Pendidikan.